Tak cukup ke dengan pendidikan moral? Nak tambah lagi satu pendidikan karakter? You nak seksa budak sekolah sampai macam mana? Dah lah sekarang syllabus tak masuk akal. Entahlah apa benda yang anak saya belajar sekarang, I pun tak tahu. Cubalah korang tengok balik syllabus korang. Adakah benda ini akan digunakan oleh budak-budak pada masa depan? Korang boleh buat benda yang praktikal sikit kah? Kalau korang cakap, oh saya nak tambahkan akaun ataupun MX, bukan, MX pun kecuali korang yang lebih pakar punya gunakan lah. Kalau tak, akaun, you korang ajar akaun tu, ajarlah yang ada berkaitan dengan taxation or whatsoever. Janganlah ajar benda yang tak guna. Pendidikan moral kan sudah ada. Pendidikan karakter nak ajar apa? Lepas tu nak cikgu hari-hari kerja paperwork, submit ini, submit itu, submit ini, sampai cikgu dah lah sistem tu lag gila. Submit satu benda nak berapa lama tak tahu. Korang ni cubalah korang buat sendiri. Jangan duduk KPM saja. Korang duduk turun padang, cuba mengajar dulu. Cikgu sekarang tak ada passion nak mengajar disebabkan semua paperwork yang dipaksa oleh KPM. Lepas tu sangat terbeban. Lepas tu cikgu nak mengajar baik dengan anak murid pun macam ada KK ke, nak main ke, tak dapat fokus pun sebab mereka kena kerja paperwork. Korang ni kalau nak bagi KPI kat cikgu pun, korang bagilah KPI yang logik sikit. Janganlah nak ajar apa, tulis macam tulis novel pula kat situ. Banyak benda kena submit, ini kena submit, itu kena submit. Tetapi korang tengok, adakah kualiti sekarang budak ada getting better? Kualiti cikgu ada getting better? Ataupun prestasi getting semakin low quality? Boleh tukar KPM ke? Rasa stres lah. I tak sekolah ni, I tengok ni, I pun rasa stres. Aduh.